Assalamualaikum. Kenali sejarah perdagangan gaharu Malaysia dari Tan Maling ke dunia Arab. Sejak berabad lamanya, semenanjung Tanah Melayu telah menjadi nadi perdagangan rempah dan hasil hutan yang bernilai tinggi. Salah satu yang paling berharga ialah gaharu. Dalam catatan pelayar China abad ke-13, kawasan dikenali sebagai Tan Maling dipercayai terletak di sekitar Kuantan, Pahang. Telah disebut sebagai pengeluar gaharu, laka wood, kapur barus dan kemenyan. Gaharu atau dalam catatan China disebut sebagai su adalah kayu berezin dari pokok Acularia yang hanya terbentuk secara semula jadi bila dijangkiti kulat. Pedagang dari China, India dan dunia Arab datang menukar gaharu dengan emas, sutera, gading dan barangan mewah lain. Bau gaharu yang unik menjadikannya bahan penting dalam keagamaan dan perubatan. Di Timur Tengah, gaharu Malaysia dikenali sebagai Ud Malaki atau Dinal Ud menjadi lambang kemewahan dan ketulinan dalam wangian elit. Hari ini, Malaysia masih mengekalkan warisan gaharu melalui ladang terkawal, persijilan CITES dan teknologi ujian GCMS. Tetapi sejarah membuktikan gaharu kita telah mengharumkan nama negara sejak zaman purba. Follow dan repost trader gaharu untuk sesi yang berikutnya.